Guys, welcome back to my channel. So hari ni bermulalah vlog raya dan puasa. Hari ni kita orang akan berniaga and also berbuka dekat Sudahkah anda belajar? Sila komen. ada hal terjadi, so tak boleh sambung vlog yang kita buat semalam tu. So hari ni kita buat vlog. Kita semalam kita orang jual air. Ada footage tapi dari iPhone ni lah. Tapi sikit je. Footage apa? Aku jual semalam. Kejadian semalam yang di mana Nas dah excited dah nak buat phone, nak buat vlog guys. Ya weh, jadi kita padam. Geram aku. Hi guys. So hari ni kita orang makan luar sebab kau nak cerita tak? Finally, satu-satunya hari malam ni kita orang dapat makan kat luar. This is our driver lah. Satu sen. So, lalu kita unboxing. Kata-kata penghargaan. Terima kasih kepada yang menolong. Saya doakan anda semua puasa penuh. Ada jenama dia guys. Lala Lane guys. Aku rasa kau baca terbalik lah. Hari ni Ramadan ke-11. Kita orang nak pergi beli barang berniaga untuk esok. Sebab esok kita orang buka bazar dekat college ni. Hari tu dah buka dah, cuma kita tak boleh buat vlog sebab vlog problem pula. Phone problem. Dari aku SPM. Aku berjaya hijau. Tahun lepas lah tapi. Nanti tu kau? Ya Allah. Kita orang dah settle beli barang. And lepas ni kita orang nak pergi bazar. So sekarang kita orang dua nak pergi bazar. So hari ni kita pergi bazar dekat Kuala Kangsar sebab Alalang dah ada kat sini. Sebab mati FOMO. So enjoy the vlog. So ni hasil kita orang. So ada sikit lagi apa? Tutup plastik hitam tu kan. Nampak letak di situ. Ya Allah. Ni lah sudah sampai. Kau, aku, Syafia, Dam. Nak beli. Ambil lah duit weh. Spot. Dam okey Dam. Okay, so sekarang dah pukul kau apa Dam? 7.12. Ni makanan buka. Tengok ni. Cerita nak ambil mama. Lah, shoot buat kerja ni. So guys, alhamdulillah hari ni balang sikit lagi nak sold out. Sekarang berapa? Biasa 7.20. Hai. Lagi sekarang. Patutlah lambat. Kau jaga kios pemalas. Pergerakan diri. Ana Syafia. Ana Damia. Ana Nazira. Antum 3 benuk. Salasa benuk. Nurin. Sorry. Yuk, biar kau. Dia potong gaji kau.
Dah boleh? Di siapa? Di bawah ke? Di bawah aku. Bersama kita Ana Syafia, Ana Nazira, Ana Syara. Sekali. Ana Putri, okey. Antum. Salasa benua. Ya, aku nak buat konten apa pakai hujan hijau aku bagi free. Lagi market kan? Nazira, aku pakai hujan hijau free boleh? Tak ada sebenarnya kau test kat dia je. Nazira, aku pakai hujan hijau. Yelah, aku bayar. Dia punya tu tak bergerak bahaya. Sini berapa? Sini 1. Oh, sini 5. Set pun. Apa ya? Tentang pakai baju tu. Ada plastik lah. Kita kena plastik apa ni? Bot, di sini ni. Depan ni kau. Nah, tu. Salah, sini salah. Sekali lagi. Ibu dah kau cuma tangan dah. Aku nak sini. Nazira. Ana. Ni ke yang lebih? Ada lagi ada. Ana Fatih. Fatih mana? Fatih tak tutup pun. Ada penutup tanya kan? Ni. Fatih cepat Fatih. Hai guys, so hari ni kita sesi membasuh. Tak. Tak apa guys, ni kerja halal guys. Bulan-bulan puasa ni kita kena bayar keamalan. Tak apa guys. Jangan risau guys, ni sebulan sekali je. Kita memang kena banyak keamalan bulan-bulan puasa ni kan. Kata Okey. kita ada crab rangoon. Ini nanti apa namanya? Ayam Korea dengan kentang. Lepas tu kat depan. Ni kena paksa ni. Suapin satu saja. Dekat depan ni. Syafia. So kat depan ni kita ada berboloni coklat, cheese, donat banyak-banyak. Ni pun ada lagi ni. Banyak. Ada Diana. Kat sana ada cheese. Tak berboloni satu. Bodoh ni satu. Tak coklat sikit. Tak payah, bukannya buka pun. Oh, dah berapa rakaat dah terawih? 8. 8. Berapa? 20. Baru nak start tau. Baru sama. Wah. Baru start. Jangan lupa follow YouTube Nazira. Kebusuk pula ada satu. Ay, muka tak mandi ni. Sini Syul. Bawa sikit. Tengok ni, macam. Weh. Dapat suka. Weh. Pretty girl drink macam. Kita pula macam mana. Berapa estetik lah. Maybe aku dah tu. 10 hours before buka puasa. Let's go. Mana ni? Afi dah beli baju raya ke? Afi dah beli baju raya ke? Baju raya Afi warna burgundy. Burgundy. Ni mata raya ni hijau. Afiq kan cakap kalau nak buat konten. Tu kan yang tanya soalan tu kan. Masuk. Sini. Apa nak bincang-bincang apa ni? Alamak, budak ni. Okay, aku Kita dengar kat luar. Okay, shh, di sini. So, okay, soalan yang pertama, kita tanya macam Dia lupa nak bincang. Kita tak ada apa-apa. Ya. Dengar. 1, 2, nampak tak?
Ha, seorang. Okay, 1, 2, 3. Tapi dulu Sini dulu. Lah sayang, ramai yang dah rindu. Bolehlah sayang, ramai dan dah rindu. Cepat, okey. Dengar lirik. Dah. Dah. Okey. Dengar lirik tau. Aku dah posting lah terang tadi. Ni weh, pediah weh. Sedikit kata-kata semangat dan membara. Semangat. Depan siapa weh? Syafia, lepas ni kau Syafia. Syafia. Pika kau suka ajar. Hari tu pun kau ajar aku kak. Mana ada Syafia. Nazira yang ajak. Kau yang ajar aku. Aduh lambat sini. Apa ni? Asal lambat brother. Tengok lama ni. Okey. Ya. Exciting. Cepat. Sana ramai yang dah rindu. Pergi buka puasa. Datang awal sebab nak cek tempat. Kita orang pula geng kita orang banyak macam mana. Kali ni kita orang tak susun meja. Okey. Ya. Boleh masuk dalam vlog weh. Oh ni. Ya. Nampak tu. Okay, weh. Outfit check. Kita masukkan dalam vlog. Jubah Mekah, Anjay. Shawl mak. Spek duit parents. Esok duit sendiri. Ni duit Dia ada rasa tak cas. Type C. Ramah. Type C. Ramah. dan P. Yeli. Ada cucu cucu dia nampak menarik guys. Cuba tengok betul-betul. Nampak menarik kan? Macam cucu ada biar enak. Lepas tu ada burger Malaysia. Tapi Nazira tak suka burger Malaysia guys. Korang tahu tak tahu rumah. Kita dah selesai solat maghrib. Sendiri. So, sudah fikir dah. Lima. Packaging yang saya akan bagi setiap grup satu biji telur. Satu grup setiap saya. Cuma kena buat packaging untuk telur tersebut untuk buat dia shock absorber. Dia jatuh dia tak pecah. Tapi syarat nak buat dia ada syarat. Kena guna satu jenis material sahaja. Tak boleh ada elemen of cushioning. Tak boleh bubble wrap, spine. So kena guna satu material. Kalau kertas. Okay? Nanti aluminium ni guna besi juga tak masalah. Syafia macam Assalamualaikum. Sis untuk tengok physical chemical terhadap makanan guna organ raya. Tapi dia orang yang sama ke dengan Kim ni? Malam hari Isnin. So kita orang nak buat penat. Siapa free malam ni? PM saya. Nak jumpa dia.
Kita orang naik nak pergi kot, tapi kok tutup. Lagi ni penat. Okay, di sini kita. Sabar. Pasal warna putih. Warna putih. Dia sedang. Macam pada dia. Kenapa dah buka lah? Hari ini Tak boleh lah. Kau kau apa? ha? Kau apa tak? Tengok Fatin. Tengok. Nas kata tu murah sangat. Boleh ambil. Boleh ambil. Boleh. Kira berapa ni semua? Ni ambil tahu. Abang itu lah. Batin tak ada bagi tu orang Tin. Tin. Susu lah weh. Tofu cheese. Ni tengok ada double ice cream. Sangat tu. Pada mulut. Ya dia smooth. Aduh. Masa orang mulut kan bodoh. Dah keluarkan tadi. Orang normal ni. Dia boleh bodoh. Trying to be your man. Ya apa ni? Alasan dia nak beli air lain. Alasan dia nak beli air lain. Power kan? Power tak minum pun. Macam mau beli? Orang bagi. Bagi. Tapi tak ada ais. Ada ais. Dalam ais box tu ada kan? Okay. Tak payah kan? Mana lagi ni? Kau tahu cara minum air yang betul? Gok. Minum je lah. Apa? Masam ni. Masam. Nama dia apa? Faster. Bulat, tengok. Afiq tak nampak. Afiq, kau buat apa ni Afiq? Rasa boleh lagi lah. Kita nak cuba, kita nak ambil stand je kan? Rasa boleh lah. Habis ni apa Syafia? Cincau. Ni anak-anak Nusantara. Ni anak-anak semus. So guys, ni hari Isnin. So hari Rabu kita orang semua dah balik. Ya. So kita orang nak berbuka pergi dekat berbuka dengan YB. Hussein yang berusaha sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu. Berlaku kiamat tuan-tuan, maka selagi itulah Ramadan ini setia taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang. Dia tak akan berhenti untuk datang. Cuma kita belum tentu lagi bertemu atau tidak. Kau ada tugasan tu. Kenapa? Kerana Tugasan kau setiap orang bagi makan tak kena kasih. Mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Jemput Ustaz Ahmad Jalaluddin bin Abdul Jamil, penolong pegawai Ehwal Islam. dalam penerapan nilai-nilai berwarga dan juga komuniti. Kami memohon Polis Datuk Nur Hisam Putih, Ketua Polis Negeri Perak, 95. setiausaha-setiausaha
Cantik asli. I don't know dengan ketak apa. Abang masak vlog. Abang masak vlog. Abang masak vlog. Bang, please. Bang. Mana dia ambil kat tempat akak lah gambar itu. Gelap sini. Bukan cuma ambil gambar itu. Gelap, cahaya belakang dah. Kalau pasal tu, orang yang mampu. What? Ikut ke dia tahan buat. Astaghfirullahalazim. Kacau. Black tu. Lepas tu buat jangkai dekat aku punya vlog. Vlog. Comel. Dah aku. Tak cukup sana. Monitor. Sorry. Weh, nanti jam vlog aku Boleh. Esok. Okey. Aku post lambat lagi. Aku balik lambat lagi. Monitor kedua. Cuk, Ramadan. Kau hari ni tengah memandu sambil menghadap jam. Oh, Afi. Ya Allah, Afi, ya Allah. Berapa lama boleh tahan? Okey, baik. Jawab Fik. Berapa lama boleh Berapa tahan? lama? Sampai kiamat boleh tahan ini. Macam Gerak-gerak. Minta maaf. 2.0M. Kita orang tambah lagi 50 pack dan juga diskaun bagi 30% setiap satu Yes. produk. Tapi korang kena claim voucher dekat bawah lah. Kalau tak dapat dah. Cepat. Upkan satu. Okay, 9.5. Cepat. Lagi 5 ringgit. Tak. Jadi korang mesti salah baik. Kita orang tambah lagi 50 pack kan. Okay, cepat. Aku dah tak sabar lah, Fik. Alah, nak buat macam mana ni? Sabar tu semua daripada Iman. Nak buat macam mana? Masa mencuburi kita, so kita kena ikut masa. Setelah menunggu 2 jam, kami burn out. Kami dah sikit lagi boleh ambil pil waras. Malam terlalu hujan kot. Kena bayar keamanan. Okay. Wih, terima kasih Allah. Ya Allah, terima kasih. Ni G-Quick. Mana G-Quick. Apa? Lantai? Ya, weh. Ika. Korea lah, Ika. Mana ada? Gedik-gedik, Raya. Gedik-gedik. Tak sengaja. Pengarah kayu. Cik, main raya, Cik. Esok, Cik. Cik, rumah Cik kat mana, Cik? Nanti saya nak beraya. Johor. Negeri Sembilan. Kedah. Lambat pula jawab. Kat Gurun. Harga berarti lah. Abang Bat ada beli tanah kat sini lagi. Ya ke? Dia beli kat Sungai. Dia sebab dia jadi YB. Dia baca bola tanah tu kat jadi isu. Masa dia beli tanah tu, dia main bola lagi dekat Sabah. Saya. Minus freezer.
Kau tak malu kan? Dibayarkan Mana? Okay, ni macam ni. Dia memang lagging. Bukan lagging. Dia memang lambat sikit. Lepas tu kau tekan dia amount. Lepas tu kau tekan dia done. Pay kat situ. Lepas tu nanti dia keluar done. Macam tu. Faham tak? Ikut dia kat situ. Tak siapa. Terima kasih Kak Long. Boleh tak? Boleh? Dah macam lama tak apa aku. Ingat abang buat apa-apa kat kau tak?